الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البدر الدجى والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا محمد نبي الرحمة وشفيع الأمة وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فقد فاز المتقون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, dan carilah bekalan. Sebaik-baik bekalan itu ialah bertakwa kepada Allah. Maka sesungguhnya berjaya dan selamat mereka yang bertakwa kepada Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ittabarra alladhina ittabi'u minal ladzina ittaba'u wa ra'ul 'adzab. Wa taqatta'at bihimul asbab. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Allah berkata, ingatlah kamu berlaku pada hari kiamat, apabila orang-orang yang diikut berlepas diri daripada pengikut-pengikutnya dan putuslah segala hubungan yang berlaku dalam hidup dunia ini, dalam keadaan mereka melihat azab Allah Subhanahu wa taala yang dijerumuskan mereka ke dalamnya. Lalu berkatalah orang-orang yang mengikut, wahai Tuhan, sekiranya Engkau kembalikan aku hidup semula di dunia, nescaya aku berlepas diri daripada mereka yang aku ikut ini. Demikianlah Allah jadikan amalan mereka di dunia dahulu menjadi penyesalan kepada mereka, dan mereka tidak dikeluarkan daripada api neraka. Satu peringatan yang benar daripada Allah Subhanahu wa taala disebut dalam kitabnya Al-Quranul Karim, yang diwahyukan kepada Nabi yang wajib bersifat benar, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita berhati-hati dalam kehidupan dunia ini. Sama ada menjadi pengikut, menjadi murid, jangan terpengaruh dengan mudah tanpa ilmu mengetahui benar dan salahnya. Mestilah dengan teliti
dan cermat. Jangan kita terpengaruh dengan mereka yang terpesong daripada ajaran Islam yang nyata dan terang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul dan Nabi akhir zaman. Tidak ada lagi Rasul dan Nabi selepasnya. Sekiranya ada orang mengaku jadi Nabi dan Rasul, dia adalah pembohong besar, sesat, pengikutnya juga sesat. Di akhir zaman ini banyak tersebar ajaran-ajaran yang mengelirukan, yang menunjukkan kadang-kadangnya wajah-wajah Islamnya. Islam itu terang dan nyata. Ada dalam Quran yang dipelihara oleh Allah. Dalam hadis-hadis yang dijaga oleh para ulama dengan penuh amanah, benar, dipercayai, dengan adab-adab ilmu yang memelihara ajaran Islam sehingga hari kiamat. Walaupun dalam keadaan begitu, manusia dikelilingi oleh syaitan-syaitan yang ramai menggoda dan pengaruhi cara hidup mereka supaya terpesong daripada ajaran Islam, mengikut bala tentera iblis supaya bersama dengan iblis dalam neraka. Hanya Islam sahaja jalan yang benar. Dalam seluruh kehidupan kita, Islam adalah ajaran yang sempurna, petunjuk dalam seluruh cara hidup kita. Semua cara hidup kita, diri, keluarga, masyarakat, negara di masa jaga, masa tidur, sihat, sakit, senang dan susah, kaya dan miskin, tinggi pangkat dan rendah, kalau bergantung dengan ajaran Islam, selamat dah dia. Kalau tinggi dan kaya macam mana sekalipun, bijak dan cerdik bagaimana sekalipun, meninggalkan ajaran Islam, sesat, binasa dunia dan binasa di hari akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Katakanlah aku berlindung dengan Tuhan manusia, Tuhan Raja yang memerintah manusia, daripada kejahatan syaitan-syaitan yang mengelirukan hati manusia, yang terdiri daripada jin dan manusia. Barakallahu li wa lakum fil kitabi was sunnah, wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hikmah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم. آمين آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya, dan jangan kamu mati malaikat dalam keadaan kamu menjadi orang Islam. Berpegang teguh dengan ajaran Islam, pegang dengan seteguh-teguh dan sekuat-kuatnya sehingga kita meninggal dunia bertemu dengan Allah dalam keadaan Islam. Islam adalah rahmat dan penyelamat dunia dan akhirat. Maka jangan lupa sekali-kali untuk berselawat pada Rasul yang membawa Islam itu, kerana perintah Allah di dalam Al-Quran. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu dan ucap salamlah kamu ke atasnya dengan sesungguh-sungguhnya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya marrah sallallahu alaihi biha 10. Sesiapa yang berselawat ke atas 10 selawat, 1 selawat, nasib Allah berselawat ke atasnya 10 selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والدعاة والمجاهدين والمظلومين والمستضعفين. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رد كيدهم على نحورهم. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والبحشاء برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اصلح ائمتنا وولاة امورنا وسلطاننا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.